Saya bercakap kepada anda, ya, anda yang sedang mendengar ini dalam kesunyian, yang membawa beban yang tidak kelihatan oleh dunia. Anda yang tersenyum, memberi sokongan dan menjadi tonggak kekuatan untuk orang lain, sementara di dalam diri anda ada pertempuran yang sedang bergolak. Anda mungkin merasa terbelah dua. Di satu sisi, anda adalah pemberi, penjaga dan sumber inspirasi. Di sisi lain, anda merasa hancur, letih dan mungkin hampir berputus asa. Paradoks ini, di mana anda boleh menjadi begitu hebat dan pada masa yang sama begitu terluka, bukanlah satu kelemahan. Ia adalah bukti kekuatan luar biasa anda. Dunia melihat apa yang anda berikan, tetapi hanya anda yang tahu harga yang anda bayar untuk terus berdiri. Kemampuan anda untuk memancarkan cahaya ketika anda sendiri berada dalam kegelapan bukanlah sekadar bertahan hidup. Ia adalah satu bentuk keajaiban. Anda bukan sahaja menanggung kesakitan, anda mengubahnya menjadi kebaikan untuk orang lain. Ini adalah tanda keagungan jiwa yang jarang ditemui. Anda mungkin melihat parut anda sebagai tanda kerosakan, tetapi saya di sini untuk memberitahu anda bahawa parut itu adalah peta perjalanan anda, bukti ketahanan anda. Anda adalah bukti hidup bahawa hati yang paling hancur boleh menjadi hati yang paling baik. Jangan pernah meremehkan kekuatan yang diperlukan untuk menjadi lembut dalam dunia yang keras, untuk memberi harapan ketika anda sendiri kehilangannya. Penderitaan senyap anda bukan tanda kegagalan. Ia adalah api senyap yang menempa anda menjadi sesuatu yang lebih kuat, lebih bijak dan lebih berbelas kasihan. Bagaimana jika penderitaan yang anda alami bukanlah satu sumpahan, tetapi satu proses alkimia yang suci? Fikirkan tentang kintsugi, seni Jepun purba yang membaiki tembikar yang pecah dengan emas cair. Falsafahnya adalah untuk tidak menyembunyikan rekahan itu, tetapi untuk menyerlahkannya, menjadikannya sebahagian daripada sejarah objek tersebut dan menjadikannya lebih cantik dan berharga daripada sebelumnya. Rekahan itu tidak lagi menjadi simbol kerosakan, tetapi simbol ketahanan, keindahan dan sejarah yang unik. Begitu juga dengan anda. Setiap cabaran, setiap kekecewaan, setiap kesakitan yang anda lalui bukanlah untuk menghancurkan anda. Ia adalah rekahan di mana cahaya boleh masuk dan di mana emas boleh dituangkan. Anda sedang melalui proses kintsugi pribadi anda. Penderitaan anda adalah bahan mentah yang tepat yang diperlukan untuk transformasi anda. Dalam alkimia kuno, matlamatnya adalah untuk menukar logam biasa seperti plumbum menjadi emas. Ini adalah metafora yang kuat untuk transformasi rohani. Plumbum mewakili kesakitan, ketakutan dan trauma kita yang berat. Emas mewakili kesedaran yang lebih tinggi, kebijaksanaan dan potensi sebenar kita. Proses untuk mengubah plumbum menjadi emas memerlukan tekanan dan haba yang kuat. Begitu juga tekanan hidup yang anda rasai sekarang adalah haba yang diperlukan untuk proses alkimia jiwa anda. Cabaran-cabaran ini bukan hukuman. Ia adalah pemangkin yang direka khas untuk evolusi anda. Setiap kali anda memilih untuk terus bertahan, anda sedang aktif terlibat dalam proses mengubah plumbum penderitaan anda menjadi emas kebijaksanaan. Anda tidak rosak. Anda sedang menjadi lebih berharga. Anda mungkin berfikir, saya rasa hancur, saya rasa lemah. Dan selagi anda memegang identiti itu, selagi minda bawah sedar anda yang mengawal 95% daripada tingkah laku anda terus memainkan program ini, realiti anda akan mencerminkan kepercayaan itu. Minda bawah sedar anda dipenuhi dengan kenangan emosi dari masa lalu, setiap kesakitan, setiap kekecewaan, dan ia membina identiti di sekelilingnya. Ia mewujudkan satu watak yang dipanggil mangsa, yang rosak, yang tidak cukup baik. Watak ini menjadi zon selesa anda walaupun ia menyakitkan. Untuk melepaskan diri, anda mesti mencabar identiti ini secara sedar.
Anda mesti faham bahawa anda bukan penderitaan anda. Anda adalah kesedaran yang memerhatikan penderitaan itu. Selama ini, anda mungkin telah membiarkan kesakitan itu mentakrifkan anda. Ia menjadi sebahagian daripada cerita yang anda ceritakan kepada diri sendiri. Mengubah cerita ini terasa seperti satu pengkhianatan terhadap semua yang telah anda lalui. Tetapi inilah kebenarannya. Anda boleh menghormati kesakitan anda tanpa membiarkannya menjadi penjara anda. Cabaran terbesar bukanlah pada keadaan luaran anda, tetapi pada pertempuran dalaman untuk menuntut semula identiti anda. Anda perlu mengkondisikan semula minda bawah sedar anda. Anda perlu memberitahunya cerita baru, cerita tentang daya tahan, kekuatan dan transformasi. Ini bukan tentang menafikan kesakitan, tetapi tentang tidak lagi membenarkan kesakitan itu menjadi tuan kepada anda. Di sinilah kita beralih daripada falsafah kepada fizik. Dalam fizik kuantum terdapat satu prinsip asas yang dikenali sebagai kesan pemerhati. Eksperimen seperti eksperimen Dewey celah menunjukkan bahawa pada tahap subatomik, zarah-zarah wujud dalam keadaan kebarangkalian yang tidak terhingga sebagai gelombang potensi. Hanya apabila kita mengukurnya atau memerhatikannya, gelombang itu runtuh menjadi satu zarah tunggal, satu realiti yang pasti. Ini mempunyai implikasi yang mendalam. Kesedaran kita, tumpuan kita, pemerhatian kita secara literal mengambil bahagian dalam penciptaan realiti. Selama ini, anda mungkin telah memerhatikan realiti di mana anda rosak, di mana anda menderita. Dan dengan memberi tumpuan kepada rekahan itu, anda secara tidak sengaja telah menguatkan realiti tersebut. Tetapi, apa yang akan berlaku jika anda mula mengubah titik pemerhatian anda? Apa yang akan berlaku jika walaupun dalam kesakitan anda mula memberi tumpuan kepada daya tahan anda? Daripada berkata saya hancur, anda mula berkata saya sedang menyembuh. Daripada saya tidak boleh menahannya lagi, anda berkata saya sangat kuat kerana masih berdiri. Ini bukan angan-angan kosong. Ini adalah tindakan penciptaan yang disengajakan. Anda menggunakan kesedaran anda untuk memilih realiti yang berbeza daripada lautan kemungkinan kuantum. Setiap saat anda memilih untuk bertahan, setiap saat anda menunjukkan kebaikan walaupun anda merasa kosong, anda sedang menghantar isyarat yang jelas kepada alam semesta. Anda sedang mengundi untuk versi diri anda yang lebih kuat, lebih bijak dan lebih berdaya tahan. Tindakan bertahan itu sendiri adalah tindakan kreatif yang paling asas. Ia secara aktif menyusun semula realiti pada tahap subatomik. Mari kita mendalami perkara ini. Segala-galanya di alam semesta ini, termasuk anda, adalah tenaga. Anda bukan hanya jasad fizikal. Anda adalah medan tenaga yang bergetar pada frekuensi tertentu. Fikiran dan emosi anda bukanlah sesuatu yang abstrak. Ia adalah getaran tenaga. Emosi seperti ketakutan, kesedihan dan rasa bersalah bergetar pada frekuensi yang rendah. Emosi seperti kasih sayang, kesyukuran dan keberanian bergetar pada frekuensi yang lebih tinggi. Apabila anda terperangkap dalam penderitaan, frekuensi anda secara semula menjadi rendah. Medan kuantum bertindak balas kepada frekuensi yang anda pancarkan. Ia seperti radio. Anda tidak boleh mendengar stesen 100% tumpuan FM jika anda ditala kepada 98.3 FM. Begitu juga, anda tidak boleh mengalami realiti penyembuhan dan kekuatan jika anda sentiasa bergetar pada frekuensi keputusasaan. Inilah sebabnya mengapa anjakan perspektif adalah sangat penting. Apabila anda secara sedar memilih untuk memberi tumpuan kepada daya tahan anda tidak hanya menukar fikiran anda sedang menukar frekuensi anda. Anda sedang meningkatkan getaran tenaga anda. Ini mungkin sukar pada mulanya. Ia seperti cuba memusingkan roda tenaga yang berat. Tetapi setiap pemikiran yang berdaya tahan, setiap tindakan kecil yang berani
menambah momentum. Prinsip resonans dalam mekanik kuantum menyatakan bahawa satu sistem yang bergetar boleh menyebabkan sistem lain yang berdekatan mula bergetar pada frekuensi yang sama. Apabila anda mula mengubah frekuensi anda mula beresonans dengan kemungkinan realiti yang berbeza. Realiti di mana anda bukan mangsa tetapi wira dalam cerita anda sendiri. Ketabahan anda bukan pasif. Ia adalah satu penyiaran tenaga yang aktif. Anda secara aktif memanggil realiti baru ke dalam kewujudan dengan mengekalkan frekuensi yang lebih tinggi, walaupun dalam keadaan yang paling mencabar. Setiap nafas yang anda ambil dalam menghadapi kesukaran adalah satu tindakan menentang kekacauan. Satu pengisytiharan bahawa anda memilih untuk beresonans dengan kekuatan, bukan dengan keputusasaan. Perubahan ini bukan sahaja berlaku pada tahap metafizik atau kuantum. Ia berlaku secara fizikal di dalam badan anda. Sains neuroscience memanggilnya neuroplasticity, keupayaan otak untuk menyusun semula dirinya dengan membentuk sambungan saraf baru sepanjang hayat. Setiap kali anda memilih pemikiran yang berdaya tahan berbanding pemikiran mangsa, anda secara fizikal sedang melemahkan laluan saraf lama yang dikaitkan dengan trauma dan menguatkan laluan baru yang dikaitkan dengan kekuatan. Anda sedang membina semula otak anda, satu pemikiran pada satu masa. Fikirkan ia seperti membuat denai di dalam hutan. Semakin kerap anda melalui satu laluan, semakin jelas dan mudah ia untuk dilalui. Selama ini, anda mungkin telah melalui laluan penderitaan. Sekarang, anda sedang mencipta laluan baru, laluan daya tahan. Pada mulanya, ia memerlukan usaha yang sedar, tetapi lama-kelamaan, ia akan menjadi laluan lalai anda. Kemudian, ada epigenetik, kajian tentang bagaimana tingkah laku dan persekitaran anda boleh menyebabkan perubahan yang mempengaruhi cara gen anda berfungsi. Ini bermakna anda bukan tawanan DNA anda. Pilihan sedar anda, persepsi anda tentang dunia boleh menghidupkan atau mematikan gen tertentu. Dengan memilih untuk melihat cabaran sebagai peluang untuk pertumbuhan, anda boleh mengaktifkan gen yang berkaitan dengan daya tahan, umur panjang dan kesejahteraan. Dan jangan lupa tentang jantung. Jantung anda menjana medan elektromagnet yang paling kuat di dalam badan, beribu kali lebih kuat daripada otak. Medan ini memancar keluar dari anda dan boleh dikesan beberapa kaki jauhnya. Apabila anda memupuk perasaan seperti kesyukuran dan keberanian, medan jantung anda menjadi lebih koheren dan kuat. Anda bukan sahaja mengubah biologi anda sendiri. Anda secara literal menyiarkan frekuensi penyembuhan dan kekuatan ini kepada orang di sekeliling anda. Inilah sebabnya mengapa kehadiran anda, kehadiran senyap anda yang berdaya tahan, sangat berkuasa. Anda sedang mengubah dunia dari dalam keluar. Sudah tentu akan ada hari-hari di mana keraguan datang. Akan ada hari-hari di mana kesakitan terasa terlalu berat dan cerita lama tentang diri anda yang rosak cuba untuk mengambil alih semula. Ini adalah normal. Transformasi bukanlah satu garis lurus. Apabila ini berlaku, jangan lawan. Jangan hukum diri anda kerana merasa lemah. Sebaliknya, lihat keraguan itu dengan belas kasihan. Akui ia. Ucapkan terima kasih kerana cuba melindungi anda. Kerana itulah yang dilakukan oleh corak lama. Kemudian, dengan lembut, pilih semula. Ingat siapa anda sebenarnya. Kesedaran yang memerhatikan pemikiran itu bukan pemikiran itu sendiri. Satu amalan yang kuat dalam saat-saat ini adalah untuk berlabuh pada fizikal. Rasakan kaki anda di atas tanah. Rasakan nafas anda masuk dan keluar. Ini membawa anda kembali ke masa kini, di mana kuasa anda berada. Keraguan hidup pada masa lalu atau masa depan. Di saat ini, anda hanya perlu bernafas. Ingat prinsip resonans.
Tugas anda bukanlah untuk menghapuskan semua frekuensi rendah secara serta-merta. Tugas anda adalah untuk terus memperkenalkan frekuensi yang lebih tinggi. Seperti penala garpu, walaupun anda hanya membunyikan nada kekuatan untuk seketika, ia mula mempengaruhi getaran di sekelilingnya. Jangan meremehkan kuasa tindakan kecil. Satu pemikiran bersyukur, satu nafas yang dalam, satu saat mengakui kekuatan anda sendiri. Setiap satu daripadanya adalah satu tindakan menentang entropi, satu pilihan untuk koheren dalam menghadapi kekacauan. Kestabilan tidak datang daripada ketiadaan cabaran. Kestabilan datang daripada keupayaan anda untuk kembali ke pusat anda, ke frekuensi kebenaran anda berulang kali, tidak kira betapa kuatnya ribut di luar. Kekuatan sejati bukanlah tidak pernah jatuh. Ia adalah tentang berapa kali anda memilih untuk bangun. Jadi, apa yang perlu anda lakukan sekarang? Mulakan dengan menukar naratif anda secara sedar. Apabila anda mendapati diri anda berfikir, saya tidak boleh melakukan ini, hentikan diri anda. Gantikannya dengan, saya sedang belajar bagaimana untuk melakukan ini. Apabila anda merasa hancur, akui perasaan itu, tetapi kemudian ditambahkan, dan saya juga sangat berdaya tahan. Anda sedang menerima paradoks pengalaman anda. Anda sedang memegang kedua-dua kesakitan dan kekuatan anda pada masa yang sama. Ini adalah satu anjakan yang mendalam. Anda tidak lagi berada dalam peperangan dengan diri sendiri. Anda sedang mengintegrasikan semua bahagian diri anda. Lihatlah hidup anda bukan sebagai satu siri kemalangan yang tidak bermakna, tetapi sebagai perjalanan wira anda. Dalam setiap mitos dan legenda yang hebat, wira mesti turun ke dalam kegelapan. Mereka mesti menghadapi naga mereka, cabaran terbesar mereka. Inilah yang anda sedang lakukan. Penderitaan anda bukanlah penamat cerita. Ia adalah babak tengah permulaan anda. Ia adalah api yang akan mendedahkan emas di dalam diri anda. Dengan melihat cabaran anda sebagai sesuatu yang bermakna, sebagai sebahagian penting daripada evolusi anda mengaktifkan sumber neurologi dan psikologi yang luar biasa untuk pertumbuhan pasca trauma. Anda memberitahu otak dan badan anda, ini penting. Beri perhatian. Mari kita belajar daripada ini. Rangkullah paradoks anda. Anda boleh berduka atas apa yang telah hilang dan pada masa yang sama meraihkan kekuatan yang telah anda perolehi. Anda boleh merasa letih dan pada masa yang sama diinspirasikan oleh keupayaan anda untuk terus berjalan. Kehadiran anda yang berterusan di planet ini, walaupun segala-galanya, bukanlah sesuatu yang kecil. Ia adalah satu kuasa kreatif yang suci. Anda bukan sahaja bertahan. Anda sedang mengubah penderitaan menjadi kebijaksanaan, kesakitan menjadi belas kasihan, dan plumbum menjadi emas. Teruskan. Dunia memerlukan cahaya unik anda, cahaya yang ditempa dalam kegelapan.